Hello everyone, welcome to Slay the World Bombas Adventure. Sekarang ni kita berada di Lado by the Lake, Shah Alam, Selangor untuk anugerah ikon wanita Selangor 2026 bersama kita, iaitu salah seorang yang telah dinobatkan dalam top 19 untuk kategori wanita muda, iaitu Ayu Omar, pengasas Ratu Prestigious Event Management dan juga pengasas untuk Bella the Bakers Enterprise. Alright, so mungkin boleh ceritakan sedikit apakah perasaan apabila dinobatkan di dalam anugerah yang berprestis dan mendapat top 19. Assalamualaikum semua, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya rasa sangat bersyukur kerana telah dinobatkan sebagai top 19 untuk finalis Anugerah Ikon Wanita Muda Selangor, yang mana untuk pengetahuan Rauf dan juga semua followers di luar sana, untuk pencalonan ini bukanlah kita perlu mendaftar, tetapi kita dinominate oleh orang di luar sana untuk mendapat jemputan interview. So, saya tak pasti berapa ramai yang hadir, tetapi memang ramai. Pada bulan lepas saya hadiri untuk interview tersebut, dan hari ini berdirinya saya di kat sini sebagai finalis ikon wanita muda Selangor. Alhamdulillah. Okay, so kita boleh lihat dekat sini ramai founder-founder, pengasas-pengasas yang hebat yang hadir, dan anda telah dinobatkan selaku salah seorang daripada mereka. So, apakah matlamat anda pada masa hadapan apabila sekarang ni telah dinobatkan untuk ikon wanita Selangor? Okay, so yang ingin anda lakukan selepas ini? Okey, macam seperti yang semua orang tahu, yang mana saya merupakan director kepada Miss Universe Malaysia, yang mana bukan sekadar beauty pageant semata-mata, tetapi juga untuk pemerkasaan wanita. So, selaku finalis ikon wanita muda Selangor, dekat sini saya ingin memberi penekanan yang mana kita akan, mungkin ke depannya kita akan buat pelbagai lagi program dan memberi pemfokusan kepada negeri Selangor, terutamanya di kawasan luar bandar Selangor, seperti di kawasan pedalaman Hulu Selangor. Okey, untuk kita memberi program-program yang memberi impak kepada golongan B40, terutamanya ibu tunggal, untuk mereka bangkit dan juga menjana pendapatan. Itu sungguhnya perkara yang sangat murni daripada anda. Bukan mudah untuk melihat seseorang di dalam dunia tercantik itu mempunyai matlamat untuk memperkasakan wanita, terutamanya mereka yang tidak berkemampuan di luar sana, untuk berjaya bersama. Alright, okay, so last question. So mungkin anda ingin berterima kasih kepada siapa saja yang telah menobatkan anda dalam ikon wanita Selangor ini sendiri, dan kepada siapa saja yang telah mendukung anda selama ini. First of all, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sesiapa yang telah menominatkan nama Ayu untuk menjadi finalis ikon wanita muda Selangor. Dan saya daripada itu, saya ingin menyeru kepada semua wanita di luar sana, tidak mengira bangsa, agama dan darjat, ya, untuk sama-sama bangkit, okey, bangkit mendepani cabaran, kerana seorang wanita itu bukanlah hanya perlu diletakkan di rumah semata-mata, ya. Kerana pada masa sekarang ni, wanita juga merupakan modal insan dan juga modal pembangunan ekonomi negeri. So, saya percaya apabila seorang wanita diperkasakan, sebuah keluarga akan menjadi lebih kuat, dan apabila keluarga menjadi kuat, masyarakat serta negeri juga akan terus maju. So, majulah negeri Selangor. Terima kasih. Alright, terima kasih Miss Ayu Omar kerana telah menjemput Slay the World juga untuk membuat liputan di dalam anugerah ikon wanita Selangor 2026. Okay, so semoga mana tahu akan datang lebih maju lagi dan akan dinobatkan lagi sekali. InsyaAllah. Okay, see you again. Bye-bye.